Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Hamid bin Nazri dengan nombor matriks 303818. Dan hari ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman dan juga refleksi saya dalam menyertai aktiviti co-curriculum sukan dan permainan di Kolej Vocasional Shah Alam. Dan sukan permainan yang saya pilih adalah sukan bola tampar. Saya telah menyertai aktiviti co-curriculum sukan bola tampar ni sejak tahun 2019 hingga 2023. Dan 2 tahun pertama iaitu pada tahun 2019 dan 2020 saya menyertai aktiviti sukan bola tampar ni adalah disebabkan memenuhi kriteria dan juga keperluan sebagai seorang pelajar untuk menyertai aktiviti curriculum. Dan selebihnya, saya bermain bola tampar ni sebagai minat dan juga penglibatan saya secara aktif dalam sukan dan permainan. Dan sepanjang penglibatan saya di sana, kami dipantau oleh 2 guru. Yang pertama sekali ada guru Cikgu Zul Kifli, seorang guru kaunseling sebagai ketua penasihat, dan juga Cikgu Nadirah, seorang guru matematik sebagai penolong ketua penasihat. Dalam sukan bola tampar ni, saya merupakan seorang pelajar dan juga pemain yang aktif dalam melibatkan diri dalam aktiviti sukan bola tampar. Dan dalam pasukan ini, saya memikul tanggungjawab sebagai seorang middle blocker. Namun, secara umumnya, sukan bola tampar ini telah menjadi sebahagian penting dalam diri saya untuk membina keyakinan diri, pengalaman dan juga corak pemikiran yang kritis. Dan ini adalah contoh baju ataupun jersey yang kami gunakan sebagai seorang pemain kelab bola tampar di Kolej Vocasional Shah Alam. Manfaat yang saya terima daripada sukan bola tampar ni adalah dia membina gaya hidup yang aktif bagi diri saya, yang mana saya terlibat dalam aktiviti fizikal seperti melompat, berlari dan memukul. Manfaat yang kedua yang saya terima daripada sukan bola tampar ni adalah sukan ini sebenarnya membina saya punya corak pemikiran yang kritis dan juga matang. Yang mana semasa perlawanan sukan bola tampar, sebenarnya saya banyak berfikir secara kritis dan cepat. Serta sebenarnya dalam sukan bola tampar ni, kita banyak terima tomahan dan juga provokasi daripada pihak lawan. Jadinya daripada sukan bola tampar ni sebenarnya saya belajar macam mana nak mematangkan fikiran supaya tak termakan dengan provokasi daripada pihak lawan. Manfaat yang ketiga pula sebenarnya saya membina keyakinan diri yang tinggi. Yang mana sepanjang saya terlibat dalam sukan bola tampar ni, saya telah menyertai beberapa pertandingan. Antaranya adalah pertandingan MSSD pada tahun 2020 yang mana saya menyertai sebagai peserta. Kemudiannya pertandingan bola tampar tingkatan 6 Selangor peringkat negeri yang mana saya dapat nombor 3, dan juga pertandingan Piala Pengarah Bola Tampar Kolej Vocasional Kelang. Sekali lagi yang saya berjaya untuk dapatkan nombor 3. Yang mana melalui pencapaian saya ni sebenarnya saya dapat bina keyakinan diri saya yang selama ni rendah menjadi tinggi. Penilaian saya pada pengurusan co-curriculum di sekolah ni, saya boleh takrifkan kepada 2 kekuatan dan juga 2 kelemahan. 2 kekuatan pertama adalah dari segi dokumentasi yang teratur. Yang mana pengurusan co-curriculum terutamanya dalam sukan bola tampar di Kolej Vocasional Shah Alam ini sangat bagus dari segi dokumentasi kertas kerja. Yang mana guru penasihat biasanya akan buat kertas kerja untuk kita minta kebenaran untuk sertai perlawanan persahabatan di luar daripada kolej vocational, ataupun untuk kita minta fasiliti seperti penggunaan bas, ataupun kita minta kebenaran untuk makan lewat di dewan makan pada waktu malam untuk kita lebih fokus kepada latihan. Dan kekuatan kedua adalah sokongan yang bagus daripada pihak pengurusan Kolej Vocasional Shah Alam itu sendiri, yang mana pihak pengurusan biasanya akan beri sokongan penuh dari segi kewangan dan juga sokongan dari segi mental, yang mana pengurusan akan sentiasa memberi kata-kata semangat dan sentiasa membenarkan kami untuk menyertai pertandingan di luar. Cumanya saya boleh takrifkan 2 kelemahan utama yang ada dalam pengurusan co-curriculum di Kolej Vocasional Shah Alam ni dalam sukan bola tampar. Yang pertama sekali adalah kurangnya penglibatan guru penasihat dan juga kurangnya kemahiran teknikal mereka, yang mana guru penasihat ni biasanya kita jarang nampak terlibat dalam latihan dan juga aktiviti sukan untuk bola tampar. Sebab tak dinafikan guru-guru penasihat adalah datang daripada guru biasa, jadinya mereka tak ada pengalaman dan juga kemahiran sukan bola tampar. Dan kelemahan yang kedua adalah tiada perancangan yang lebih strategik, yang mana latihan sukan bola tampar ataupun aktiviti-aktiviti kami ni biasanya dilakukan secara spontan, ataupun esok nak latihan, hari ni baru kami decide. Dan itu menunjukkan sebenarnya kuranglah perancangan yang strategik. Dan cadangan penambahbaikan yang saya boleh sertakan ada 2. Yang pertama sekali adalah mungkin kita boleh tingkatkan penglibatan dan juga kemahiran guru penasihat, yang mana mungkin kita boleh tetapkan guru penasihat wajib untuk sertai 2 latihan aktiviti sukan bola tampar. Dan waktu itulah guru penasihat boleh lihat, boleh buat laporan untuk hantar kepada pihak pengurusan co-curriculum Kolej Vocational supaya sentiasa cakna dan juga peka dengan kemajuan sukan bola tampar di Kolej Vocational. Dan kita juga boleh hantar guru-guru penasihat ni untuk sertai kursus kejurulatihan sukan bola tampar yang banyak diadakan oleh badan-badan sukan bola tampar itu sendiri. Dan cadangan kedua daripada pihak saya adalah untuk mewujudkan satu perancangan yang strategik untuk sukan bola tampar, yang mana kita boleh wujudkan mungkin jadual yang menyatakan bila kita nak buat latihan dari segi
segi teknikal, bila kita nak buat latihan dari segi kecergasan badan, stamina dan juga simulasi permainan. Antara amalan terbaik yang saya perasan yang dilaksanakan dalam sukan bola tampar di Qualification Shah Alam ni adalah makan bersama-sama selepas setiap kali latihan. Dan bila kita makan bersama-sama ni, biasanya kita dapat kuatkan lagi kita punya keakraban di antara ahli-ahli pasukan. Dan juga sebenarnya waktu makan ni lah yang akan jadi sesi perbincangan tidak formal. Kita akan bincangkan tentang apa yang kurang dalam latihan, kita akan bincangkan apa yang kita nak implementasi dan juga apa penambahbaikan yang kita boleh laksanakan. Amalan kedua pula adalah dari segi keakraban di antara ahli pasukan dan juga ahli-ahli sukan bola tampar. Yang mana memandangkan kami tidak mempunyai guru penasihat ataupun juru latih yang terlatih untuk melatih sukan bola tampar di Qualification Shah Alam ini. Jadinya kami saling mengharapkan satu sama lain untuk menegur dari segi kelemahan, mengenal pasti kekurangan kita sebagai satu pasukan. Dan juga dalam sukan bola tampar di Qualification Shah Alam ni, kita memang sangat rapat di antara satu sama lain, sampaikan bak kata peribahasa berat sama dijunjung, ringan sama dijinjing. Macam itulah sukan bola tampar di Qualification Shah Alam. Kita kalah sama-sama, kita menang sama-sama sebagai satu pasukan. Nilai dan juga kemahiran yang saya belajar daripada sukan bola tampar di Qualification Shah Alam ni adalah jati diri. Yang mana pelibatan saya dalam sukan bola tampar ni telah bantu saya untuk membentuk jati diri saya yang lebih berdisiplin dan lebih berkeyakinan. Yang mana dalam sukan bola tampar ni saya perlu hadir pada latihan tepat berwaktu. Secara tidak langsung sebenarnya melatih saya untuk pengurusan masa yang baik. Selain itu, daripada pengalaman saya menyertai pertandingan-pertandingan yang pelbagai, sebenarnya meningkatkan saya punya keyakinan diri untuk berhadapan dengan cabaran dan juga tekanan. Nilai kedua yang saya belajar dalam sukan bola tampar adalah nilai tanggungjawab. Yang mana sepanjang pelibatan saya dalam pasukan bola tampar di Qualification Shah Alam ni, saya belajar untuk memikul tanggungjawab terhadap peranan saya dalam sukan bola tampar. Saya perlu komited dalam latihan, saya perlu memberikan kerjasama di antara satu sama lain semasa dalam perlawanan. Dan sangat relevan tau sebenarnya dalam profession sebagai seorang guru, kerana seorang guru ni perlu komited dalam mendidik dan bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi. Dan yang ketiga adalah kemahiran insaniah, yang mana dalam pelibatan saya dalam sukan bola tampar ni, saya belajar untuk meningkatkan kemahiran insaniah saya dari segi komunikasi, kerjasama dan kepimpinan. Dari segi komunikasi saya dalam pasukan, macam mana saya menyampaikan satu-satu mesej dengan ringkas dan cepat dalam sukan bola tampar tu. Dan juga kerjasama, macam mana saya bekerjasama dengan satu sama lain untuk kita tingkatkan motivasi dan juga kepimpinan sebagai seorang pemain. Macam mana saya nak pimpin pasukan ni untuk capai prestasi yang lebih bagus pada pertandingan-pertandingan yang akan datang. Jadinya visi saya sebagai seorang guru, sebenarnya saya meletakkan visi untuk memperkasakan aktiviti co-curriculum ni dengan menjadi seorang guru yang sentiasa terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti co-curriculum yang dijalankan. Saya nak jadi seorang guru yang mudah didekati untuk dijadikan sebagai rujukan oleh pelajar dalam mengurus serta menyertai aktiviti-aktiviti co-curriculum. Dan saya juga sebenarnya nak jadi seorang guru co-curriculum yang dapat menguruskan aktiviti co-curriculum dengan lebih sistematik melalui perancangan tahunan yang lengkap, dilaksanakan secara konsisten. Dan saya percaya perancangan yang rapi sebenarnya mampu untuk bantu merangka aktiviti co-curriculum dengan lebih berkesan, sekaligus sebenarnya meningkatkan keberkesanan pengurusan co-curriculum di sekolah. Secara keseluruhannya, saya berwawasan sebagai seorang guru untuk menjadi guru yang bukan sahaja mengajar dalam bilik darjah, tapi juga memberi manfaat dan mengajar dalam pelbagai aktiviti co-curriculum, supaya pelajar sedar bahawa pembelajaran bukan hanya berlaku di dalam bilik darjah, tapi juga berlaku di luar bilik darjah dalam sukan permainan, aktiviti co-curriculum, kelab dan juga persatuan serta badan beruniform. Sekian, terima kasih daripada saya, Abdul Hamid bin Nazri, dan itulah refleksi serta pengalaman saya sebagai seorang yang terlibat dalam sukan permainan bola tampar.